Bayangkan, satu peperangan yang tamat dalam masa kurang daripada 1 jam. Pada tahun 1896, Sultan Zanzibar yang disokong oleh Britain telah mangkat secara tiba-tiba. Seorang putera bernama Khalid bin Bargash segera mengambil alih tahta. Namun Britain tidak menyokong pelantikannya. Ini kerana Khalid terkenal dengan pendiriannya menentang pengaruh British. Britain kemudian memberi ultimatum supaya beliau turun dari takhta sebelum jam 9 pagi. Tetapi Khalid enggan dan mengerahkan tenteranya berkubu di sekitar istana. Tepat jam 9 pagi, kapal perang British mula mengebom istana tanpa henti. Hanya dalam masa 38 minit, istana musnah dan tenteranya lumpuh, memaksa Khalid melarikan diri dan Zanzibar menyerah kalah. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.